Masalah utama kenapa ramai orang belum beli rumah sebab dia kesumbang tau, kesumbang. Tahu apa kesumbang? Kena sumbang tu kena sumbang lah. Kadang-kadang kau salah bertanya. Kau tanya apa? Tanya adik-beradik. Kau tanya mak bapak kau. Mak bapak kau berapa banyak harta dia? Mak bapak kau berapa banyak pengalaman dia pasal tanah? Kadang-kadang mak bapak kau kadang-kadang pandai cakap je. Ni, yang banyak pengalaman boleh ajar guide kau pasal beli rumah ni ejen, rent. Kau cari mana-mana rent. Ataupun baca buku ni. Dalam buku yang dia tulis ni banyak cara-cara, langkah-langkah untuk beli rumah ni. Biar cerdik sikit. Jangan jadi kena sumbang. Masalah kena sumbang ni, tengok-tengok, terbongok-terbongok. Ni je ni rumah ni . Aku pernah bawa buyer tau, buyer. Tengok, 6 biji projek. Satu pun tak tahu nak pilih yang mana. Ini patutnya yang layak untuk engkau. Tengok rumah, projek, belagak bukan main lagi. Oh, gaya macam anak orang kaya je. Dan mak bapak engkau pun hidup pun menyewa. Mestinya aku ajar kau cara beli rumah ni . Ataupun baca buku ni. 3 langkah mudah miliki rumah ni. Ingat siapa ada buku ni, kau beli rumah dengan aku bagi kau 100 cash.